Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ni aku nak share cara buat payment dengan IBIS Muamalat yang baru ni. IBIS Muamalat baru ni dia susah lagi. Jadinya sebab depa ramai tak tahu. Jadi aku tolong share. Pastikan korang boleh login ni dulu. Login ni login muka depan ni lah. Macam biasa. Yang ni kalau korang dah daftar tu, masuk nombor apa dia panggil, nombor pendaftaran syarikat. Lepas tu korang punya username, company ID, login ID, lepas tu masuk password. Masuk password tu, lepas tu dia akan hantar notification dekat korang punya telefon lah. Okey, dah pastikan korang boleh masuk dulu. Lepas tu sampai notification tu, korang kena tekan nombor PIN. Nombor PIN yang korang daftar masa login first yang dia hantar kertas A4 kat korang masa dia hantar surat lah. Okey. Lepas tu korang login tu selesai. Pastikan nombor PIN tu betul. Nombor PIN tu dia kalau nombor PIN tu untuk token tu macam tu sama je untuk token. Okey. Pastikan korang dah masuk ni main surface ni. Ni main surface dia macam ni. Okey, korang nak buat benda ni memang susah. Korang tengok sini dia ada ni kan. Duit now ni kan. Tapi first kali dia duduk kat sini ni. Kalau korang masuk duduk kat sini. Okey. Dia tak ada apa ni. Okey. Korang klik dekat payment. Ni aku nak tunjuk kat korang terus buat payment Terus buat payment, nak suruh masuk account terus. Korang terus klik kat payment ni. Klik kat payment, dia akan keluar dekat sini lain pula lah. Lepas tu korang tengah initiate ni. Initiate yang belah kanan ni. Nampak ni? Kat sini. Okay, korang tengah tekan ni. Lepas tu tekan, dia bukan payment ni. Buka on transfer, account transfer tak. Korang tekan ni, do it now. Okay. Ni aku ajar cara cepat tau. Tak payah belajar yang transfer apa semua tau. Aku ajar yang ni lah. Okay. Yang ni aku ajar cara cepat sebab korang tak payah pening. Okay. Lepas tu, kalau dah tekan do it now, sekali lagi aku tunjuk. Okay. Aku tunjuk sekali lagi. Tekan payment, tekan initiate, tekan do it now. Okay. Tekan do it now, terus korang tekan ni, account number ni. Yang ni, account yang korang nak guna untuk keluar duit tu lah. Okay. Ni, ambil account. Okay. Double klik dekat account tu. Sekali lagi aku tunjuk. Klik dekat butang kantar tu, search tu. Okay. Terus keluar, dan kau pilih lah account kalau korang ada 2-3 account. Tapi biasa kita ada satu kan. Double klik yang ni. Double klik terus dia masuk account tu. Okay, turun ke bawah. Scroll ke bawah. Ni register dengan tak register. Kalau korang dah register, dia ada kat sini lah. Ni kan. Tak payah pilih yang no register ni. Aku ajar ni cara cepat Cara cepat. Aku tak mau ajar yang cara susah-susah lagi. Ajar yang ni satu je. Okay. Ambil no register. Select do it now ID. Do it now ID korang ambil nombor account. Account number. Account type. Saving current account. Yang tu je. Okay. I duk fikir lah financing credit card ni tak payah. Okay. Saving current account. Okay. Beneficiary bank name ni korang kena search. Okay. Contoh account bank ni aku buat contoh account bank aku guna account Maybank. Okay. Yang ni kau type Maybank. Tapi korang kena tulis betul-betul tau. Salah eja dia tak cari lah. Korang search. Okay. Kalau kau tulis MY tak buat A tu kan memang cari tak jumpa lah. Okay. Kalau Maybank ni korang jumpa. Korang double klik. Double klik Maybank tu. Terus dia keluar kat situ. Duit nak ID ni. Dah sini kan duit nak ID type ni account bank. Duit nak ID ni nombor account lah. Okay. Aku masukkan 1628 Okay, masukkan je nombor account tu. Favorite name ni tak isi pun tak apa ni, tapi aku isi biar. Okay. Tak isi pun tak apa. Registered list tak payah. No. Lagi jadi panjang cerita tak payah. Aku dah buat yang cepat ya. Okay. Yang ni biar kat situ. Nampak kat sini aku skip ya. Okay, amount ni contoh kau nak transfer 100. Okay, kau masuk kat 100. Kau tengok sini dah keluar dah nama ni. Ya, pastikan sini betul nama ni yang kau nak transfer ni. Aku ni masukkan nama aku lah, aku nak transfer kan. Okay. Okay, lepas tu SI tak payah. Ni, do you want to set up the SI tak payah. Okay. Referral ni kena. Yang ni wajib. Korang tak buh yang ni, korang tak boleh submit lagi. Okay, masukkan je apa referral dia. Okay. Lepas tu payment yang ni ada ni tak payah. Tak mahu cek apa. Okay, email address kena masuk. Email kena masuk.
Okey, aku masuk. Lepas tu country code ni nombor telefon. Ni kalau korang nak masuk lah. Kosong. Okey, masuk je lah nombor telefon. Okey, lepas tu add. Add ni, okey dia keluar kat sini. Okey, tak payah. Remove ni tak payah. Okey, lepas tu yang ni kena tick. Lepas korang tick sini, korang tekan je submit. Lepas submit je, dah siap. Bila dah siap, submit tu, korang okey semua, dah settle dah. Lepas tu korang maklum kat pelulus lah. Ni pelulus apa yang IBIS ni. Dia orang boleh lulus melalui IBIS tu. Dia boleh tengok dekat IBIS ada e-token ataupun dia boleh masuk dalam IBIS punya apps tu lah. Kalau e-token tu kat luar tu je, masuk dekat e-token tu, dia terus naik kat situ notification yang pending task. Klik yang pending task tu, klik lulus, selesai masalah. Okey. E-token tu masuk dengan nombor PIN macam yang kita daftar tadi. Itu saja. Okey. Kalau korang tak faham, korang mesej aku. Okey. Terima kasih. Itu sajalah. Aku tak submit ni, sekejap lagi masuk pula duit ni lah aku. Aku tak mau masuk duit ni. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum.